Pelakon Emma Maimbong berpandangan bahawa faktor rupa bukan keutamaan dalam pemilihan pelakon lelaki. Sebaiknya bakat lakonan adalah perkara paling penting. Menurutnya, seseorang pelakon tidak mempunyai masalah walaupun tidak berwajah kacak asalkan mampu membawa watak dengan baik. Bagi saya, bakat berlakon ni tak kisah rupa. Jadi kalau dia boleh sampaikan watak tu dengan bagus sama bakat, jadi okey je, tak perlu rupa pun sebenarnya. Emma berkata penampilan fizikal semata-mata tidak menjamin kejayaan seseorang pelakon jika tidak disertai dengan bakat dan kemampuan lakonan yang baik. Betul, bagi saya nombor 2 lah, yang penting bakat lah. Sebab kalau dah handsome tapi tak ada bakat dan kerah kejung gitu buat benda kok. Jadi okey je macam mana, asalkan berbakat. Macam nak melukis pun bila orang ada bakat boleh je melukis, tak kisah siapa apa rupa dia macam mana pun kan. Kalau ada bakat, kita gunakanlah bakat kita. Saya rasa rezeki masing-masing. Tak kisahlah orang tu ada rupa ke tak ada rupa ke. Kadang-kadang kalau memang dia ada rupa tapi tak ada bakat, rezeki dia jadi artis, rezeki dia lah. Dalam pada itu, Emma berkata dia kini masih dalam penggambaran drama untuk stesen televisyen swasta iaitu Kerana Cinta Itu Dusta dan akan ditayangkan pada bulan Ramadan ini. Emma yang juga anak kepada tokoh pelukis negara, Ismail Embong turut mempunyai bakat melukis sejak berusia 6 tahun dan menghasilkan banyak karya lukisan. Nik Nur Zakia Abdullah bersama jurukamera Izzatul Azma Sanusi, Berita iMedical TV.